Selamat datang ke rancangan Math Chef Junior. Rancangan masakan pertama di dunia yang pakai math lebih daripada garam. Hari ini, kami menjemput seorang chef yang baru sahaja memenangi rancangan Master Chef Junior. Dipersilakan. Hai, saya Chef Aira. Hari ini kita nak buat satu resepi yang lazat dan penuh dengan pecahan. Pecahan? Pecah apa ni? Dapur ke hati saya? Pecahan matematik lah, bukan hati awak yang rapuh tu. Hari ini, kita nak masak apa, Chef? Hari ini kita nak masak kek coklat bijak. Kenapa bijak? Sebab kita gunakan pecahan dan sukatan berat yang betul. Kalau salah kira jadi kek hangit emosional je. Kalau awak kacau saya lagi, memang kek awak saya campak ke orbit. Okey, mula-mula kita perlukan 1/2 cawan gula. Ini untuk maniskan kek. Ni dia, gula 1 cawan terus. Manis terus. Itu 1 cawan. Kita perlukan separuh je, iaitu 1/2. Berapa separuh dari 1 cawan? Tak nak. Separuh je. Jadi, kita guna penanda ni. Betul. Inilah yang kita belajar dalam topik pecahan. 1/2 maksudnya 1 bahagian daripada 2. Siapa sangka, gula pun ajar saya matematik. Seterusnya, kita perlukan 1/4 cawan minyak masak. 1/4 tu macam sikit sangat. Chef, kita nak masak kek ke buat eksperimen? Kalau terlebih minyak, nanti kek awak akan jadi lemak meleleh macam awak. Gurauan awak tu menusuk jiwa. 1/4 maksudnya 1 bahagian daripada 4. Kalau 1 cawan dibahagi 4, kita ambil 1 je. Faham? Saya rasa sekarang ni otak saya pun dah kena bahagi 4. Sekarang kita perlukan 150 gram tepung. Gunakan penimbang ni. Ni 100 gram. Tambah lagi sikit. 300 gram. 300, kita perlukan 150 gram je. Berapa separuh dari 300? Separuh dari 300? 150. Wah, matematik menyelamatkan kek saya. Nasib baik awak tak letak 1 kampit terus. Sekarang kita masukkan semua bahan. Yang pertama sekali gula. Kemudian kita masukkan minyak. Seterusnya kita masukkan tepung. Dan juga serbuk koko. Jangan lupa masukkan telur.
dan juga susu. Chef, kenapa saya rasa macam jadi saintis? Sebab dalam memasak pun ada eksperimen. Tapi yang paling penting, kita ukur bahan dengan betul. Salah satu, hancur kek kita. Hancur kek, hancur harapan. Dan hancur peluang awak untuk jadi hos minggu depan. Aduh, tertekan jadi hos kat dapur matematik ni. Kek kita masuk oven pada suhu 180 darjah dalam masa 20 minit. Kek kita masuk oven pada suhu 180 darjah selama 20 minit. Chef, dalam masa 20 minit ni, boleh tak chef jawab kuis ni? Boleh? Kalau saya ada 1 cawan susu dan guna 1/2 cawan, berapa baki? 1/2. Kalau tepung 200 gram dibahagi 2, berapa gram setiap bahagian? 200 bahagi 2 sama dengan 100. Minyak 1/4 cawan dicampur dengan 1/4 cawan, jadi berapa? 1/4 sama dengan suku. Suku tambah suku sama dengan separuh, iaitu 1/2. Oven dah berbunyi. Kek kita dah masak. Wah, kek coklat pecahan bijak nampak macam sedap dan bijak. Chef, boleh tak saya rasa? Kita ada berapa orang sekarang? Kita ada... saya, chef, penerbit, juru kamera. Semuanya ada 10 orang. Okey, kita potong sama bahagian. Barulah adil dan sak sama. Sekarang kita dah dapat 10 bahagian yang sama besar. Barulah boleh masing-masing rasa. Saya ambil 1 bahagian daripada 10 bahagian. Okey, itu maksudnya 1/10. Kesimpulan hari ini, bila kita pandai ukur dengan betul, hasilnya manis dan sempurna. Dan bila awak tak kacau, chef, masa dikira, kek tak hangus. Jumpa lagi minggu depan dalam rancangan Math Chef Junior, di mana matematik bukan sekadar nombor, tetapi juga rasa.